Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min salas. Illa min sadaqatin jariyah au 'ilmin yuntafa'u bih au walidin salih yad'u lah." Apa dia? Apabila seorang anak Adam itu mati, meninggal dunia, maka telah terputuslah daripadanya daripada beramal. Dia dah tak boleh beramal dah. Memanglah dah mati, tak boleh lah nak sembahyang subuh dah, tak boleh dah nak infak dah, tak boleh lah nak datang ke masjid dah, tak boleh nak berjuang fisabilillah. Tapi Nabi kata kecuali 3 perkara, kan? Mati tak dapat beramal dah, maksudnya tak ada ganjaran pahala dah lah. Bila kita mati, kita dah tak dapat ganjaran pahala. Tetapi ada 3 benda yang kita mati, pahalanya masih mengalir, masih berjalan. Apa dia? Iaitulah sedekah yang mengalir. Bina masjid surau ni, macam masjid surau kita ni kan. Ni ada yang orang yang mewakafkan tanah ke, ataupun dia punya buildingnya, bangunannya ke. Selagi orang mengimarahkan, maka kita dah mati dah, mungkin 100 tahun dah, mungkin 1000 tahun dah. Macam Nabi mewakafkan Masjid An-Nabawi tu, Nabi beli daripada tanah daripada anak yatim tu, Nabi bina Masjid An-Nabawi, sehingga hari ni seluruh dunia berkunjung. Nabi dapat saham tu tadi, kan? Contoh lah. Macam tu juga mana-mana tempat ni ambil peluang lah. Mana sedekah yang mengalir berterusan. Jadi kalau ada orang sebut nak bina masjid, kita ambil lah peluang, sedekah lah, walaupun RM10 ke, ataupun kalau buka lot ke kan. Ni selagi mana masjid tu dihuni, diduduki, kita akan dapat pahala mengalir, walaupun dah mati lama dah.